Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel, Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat, tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So hari ni Pak Haji buat video ni kerana atas permintaan sahabat Pak Haji untuk komen satu video yang mana Pak Haji tonton video tu antara Papa Gomo dengan Salim. Salim tu lah, Salim Abdul Rahman. Yang mana video tu ada visi antara mereka berdua. Jadi adalah beberapa perkara yang sahabat-sahabat Pak Haji ni minta Pak Haji komen tentang kenyataan yang dibuat oleh Salim Abdul Rahman tu. Jadi Pak Haji nak komen ni bukan berdasarkan kepada kepribadian Salim. Bab peribadi dia Pak Haji tak nak campur. Cuma Pak Haji nak komen atas kenyataan dia yang mengatakan bahawa Papa Nun ni memang orang yang paling hebat. Pada tahun 1998 kalau dia buat ceramah beratus ribu, berpuluh ribu orang datang kerana dia adalah seorang pemimpin yang kononnya berjiwa rakyat, yang nak mempertahankan nasib rakyat, yang nak memperjuangkan rakyat miskin. Jadi yang ini ada beberapa perkara yang Pak Haji nak komen lah. Kalau Pak Haji nak komen keseluruhan 3 jam tak habis. Jadi Pak Haji ambil yang ringkas-ringkas. So yang tadi yang Pak Haji katakan, yang dia kata Papa Nun tu terbaik waktu 1998, ramai yang menyokong Papa Nun tu. Jadi hari ni Pak Haji nak beritahu dengan Salim lah. Mungkin Salim ni tak tahulah, kalau dia kata umur dia lebih tua daripada Papa Gomo, Pak Haji rasa Pak Haji pun lebih tua daripada Salim ni kan. Tapi 1998 Pak Haji tak pernah nampak pun muka Salim angkat tangan reformasi. Sebab 98 ni Pak Haji bersama-sama dengan kumpulan reformasi. Ezam Muhammad Noor, Arwah Roslan Kasim, Tian Chua, geng-geng Pak Haji dulu dan Pak Haji pergi bawa-bawa pemimpin-pemimpin keadilan ni pergi berceramah sana, berceramah sini. Tanya dengan Samsul Iskandar, dia kenal dengan Pak Haji. Okey, Pak Haji lah orang geng-geng reformasi 1998. Jadi apa yang kita ketahui, Salim, kau dengar sini Salim, 1998 tu konon-kononnya Tun Mahathir ni telah menzalimi Papa Nun. Konon-konon Tun Mahathir telah membuat satu perkara yang tak elok terhadap Papa Nun. Itu yang rakyat tertipu dengan slogan reformasi. Yang kononnya Papa Nun ni dizalimi, dianiaya dan berbagai-bagai lah. Jadi kalau Salim perhatikan, sepatutnya dia kena perhati. Kenapa sahabat-sahabat Papa Nun, orang yang kuat kiri kanan Papa Nun, satu persatu lari meninggalkan Papa Nun? Patutnya Salim kena cerita kat situ. Kenapa orang tu lari? Seperti lawyer yang hebat membela Papa Nun, Zulkifli Nordin lari, Arwah Roslan Kasim lari, Ezam Muhammad Noor lari, Chandra Musafa lari. Ramai lagi lah yang kalau Pak Haji nak susunkan nama satu-satu panjang. Jadi sepatutnya Salim kena perhati kat situ. Cuma Pak Haji tengok apa yang Salim cakap Papa Nun ni, dia macam terlalu kuat menjilat. Taksub tak tentu harah. Dia punya ketaksupan tak tentu harah. Itu part pertama. Jadi Salim, 1998 ni rakyat tertipu dengan slogan reformasi yang mana Pak Haji pernah buat dulu video yang bertajuk reformasi adalah perkataan puaka yang memperbodohkan rakyat. Termasuklah Pak Haji dulu bersama-sama dengan reformasi. Okey. Kalau dia kata Papa Nun ni adalah pejuang agama yang paling hebat, yang paling bagus, yang satu dunia kenal dia gini. Jadi Pak Haji nak tanyalah dengan Salim. Dia bagus agama tang mana? Bagus agama tang mana? Kalau setakat cerita agama, bercakap agama mulut, tapi di hati lain tak sama, Salim. Aku tak pernah nampak kau punya perjuangan. Mungkin kau perjuangan 1998. Kau pergi ikut cabang mana, duduk kat parti mana, dengan siapa kan? Jadi kalau nak cerita pasal beragama ni, memanglah Papa Nun memang pandai cerita beragama, tapi tak serupa bikin. Sedangkan perjuangan tentang agama pun kita tak nampak yang betul berkesan. Orang hina kalimah Allah kat Stokin pun tak nampak pun muka Salim punya melaung dia punya laungan. Mana Salim? Masa kalimah Allah kat Stokin tu mana muka hang? Mana perjuangan hang?
Kan? Tu part tu banyak lagi kalau Pak Haji nak cerita beragama ni lah. Jadi lagi satu yang dia kata, oh satu dunia sampai dia boleh call Trump. Sampai call Trump boleh datang Malaysia. Dia kata Papa Goma menipu, kata Trump tak nak datang, Trump tak boleh datang. Tapi akhirnya bila Papa Non telefon Trump nak datang Malaysia. Salim, Trump datang Malaysia ni sebab Papa Non janji nak sign ART. Nak bagi pelaburan dekat Amerika. Sepatutnya Papa Nun yang pergi ke hulu ke hilir tu, yang berhabiskan duit rakyat beratus-ratus juta, sepatutnya bawa pelabur masuk. Ini dia nak melaburkan duit rakyat Malaysia, kerajaan Malaysia kepada kerajaan Amerika yang sekarang ni jadi isu ART. Tu kau tak nampak ke Salim? Aku tak kisahlah kau nak menjilat ke, kau nak taksub ke, tapi cakap tu biar ada yang fakta, biar rakyat boleh nampak satu benda yang berlainan. Tapi apa yang kau cakap ni, orang gelakkan kau tak tahu Salim, kan? Banyak lagi aku nak komen tentang kau kata apa tu, Papa Gomo ni Israel lah, itulah beginilah. Aku nak tanya dengan kau, Papa Noh ni betul-betul perjuangan Palestin ke perjuangan kat Israel? Dia bersama dengan Zionis ke dia bersama dengan Islam? Aku tanya je, aku tak tuduh, kan? Aman Palestin yang selama ni berjuang untuk membantu rakyat Palestin, duitnya disekat. Mana suara kau? Tak nak tolong ke Aman Palestin? Dia perjuangan yang betul-betul menjuangkan orang-orang Islam, saudara mara kita yang dihanyai oleh Zionis di Palestin. Mana suara kau? Salim, Islam, Allah paling tak suka orang ada duit, banyak duit, dia tabur-tabur duit, campak-campak duit. Itu Allah paling murka sekali. Jangan ingat, oh memang betul kau cakap rezeki tu daripada Allah. Tapi Allah boleh bagi rezeki kepada orang yang kufur, Allah boleh bagi kepada orang yang langgar daripada perintah dia, dan akhir sekali Allah bagi orang tu istidraj. Kau faham tak istidraj? Walaupun dia kufur, dia tinggal solat, dia buat apa yang Allah suruh dia tak buat, itu Allah bagi dia kekayaan, kesenangan, itu dipanggil istidraj. Salim, jangan takabur, jangan riak dengan apa yang kau dapat. Kau boleh jual lah nama Allah. Kau boleh jual lah. Bukan dengan cara, aku bersumpah dengan Allah. Tak, bukan cara macam itu. Kalau kita jahil sekali beragama pun, Salim, sekurang-kurangnya macam lah Papa Gomo. Wallahi, wabillahi, watallahi. Dia boleh cakap, ini kau, orang suruh kau bersumpah, oh aku bersumpah dengan nama Allah. Itu bukan cara dia. Islam tak mengajar macam itu. Okay? Jadi banyak lagi benda lah Salim, kalau aku nak komen apa yang kau punya kenyataan tentang Papa Non. Kau nak jilat Papa Non, kau jilat lah. Tapi apa yang pasti, fakta yang kau cerita tu semua merapu, dan fakta yang tak boleh rakyat Malaysia terima. Ini sajalah ya, sahabat-sahabat yang saya boleh komen atas permintaan sahabat-sahabat saya untuk komen tentang visi yang diadakan antara Papa Gomo dengan Salim tu. Saya boleh cakap sedikit je lah. Tapi kalau nak cerita panjang, kena live. Kurang-kurang mau 2-3 jam. Pak Haji boleh kupas satu persatu perkataan Salim. Daripada dia punya ayat tu, Pak Haji boleh kupas satu persatu. Tapi memandangkan Pak Haji punya channel ni live masih lagi diganggu-gugat, jadi insyaAllah lah Pak Haji buat video, mana yang boleh komen, Pak Haji komen. Itu sajalah sahabat-sahabat perkongsian Pak Haji untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.